cuti sekolah, apakah aktiviti yang awak lakukan? Boleh kongsikan dengan cikgu. Siapa nak cuba dulu? Adam apa? Berkelak. Adam cakap aktiviti dia berkelak. Seterusnya siapa lagi? Okey, Sahara. Apa Sahara? Melancong. Sahara cakap aktiviti dia semasa cuti sekolah melancong. Dan seterusnya siapa nak cuba? Okey, Fazwana. Fazwana cakap semasa cuti sekolah dia akan balik kampung. Okey. Semua murid ada aktiviti masing-masing apabila cuti sekolah. Tapi hari ini untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah berkenaan dengan aktiviti perkelahan. Aktiviti apa murid-murid? Perkelahan. Okey, bagus. Perkelahan. Okey. Sebelum tu, cikgu minta setiap dua kumpulan sila datang ke depan. Cikgu ada nak bagi barang untuk setiap kumpulan. Sila tampil ke depan. Okey, tengok bincang kawan awak. Apakah bahan-bahan tersebut? Dengan nama bahan-bahan tersebut betul? Sekarang cikgu nak seorang wakil daripada kumpulan awak bangun dan beritahu cikgu dan kongsikan pada kawan-kawan awak apakah nama bahan-bahan tersebut. Boleh? Boleh. Nama-nama biru dah dulu boleh? Boleh. Darmina nak cuba dulu. Okey Darmina, buat sikit kongsi kat kawan awak. Yang pertama biskut. Okey, yang pertama biskut. Yang kedua botol. Yang kedua botol. Yang ketiga garpu. Yang ketiga garpu. Yang keempat baju. Yang keempat baju. Okey, boleh tepukan Darmina. Seterusnya kumpulan mana? Okey, yang pertama topi. Yang kedua sudu. Yang kedua sudu. Yang ketiga cawan. Yang ketiga cawan. Yang keempat kuala. Yang keempat kuala. Okey, beri tepukan untuk kita. Okey. Semua kumpulan bagus. Betul jawapan awak dengan nama-nama yang awak berikan, yang awak dah bincang. Okey. Bahan-bahan ini yang cikgu bagi ke awak ni adalah bahan-bahan yang boleh dibawa apabila kita hendak pergi berkelak. Pergi mana? Berkelak. Dan contoh bahan-bahan ini adalah contoh kata nama konkret. Contoh benda kata nama konkret. Apa? Kata nama konkret ini adalah kata
nama yang mana sesuatu benda yang boleh dipegang. Contohnya tembikar ini, isu. Ini adalah contoh kata nama unconcrete. Sesuatu yang boleh dipegang, dirasa dan dilihat adalah contoh kata nama unconcrete. Faham? Faham. Dan seterusnya, cikgu ada satu lagi aktiviti untuk awak. Nak buat tak? Nak! Oh. Kat depan ni, cikgu ada sediakan beberapa apa ni? Daun. Okey, ini adalah daun kata. Dekat daun cikgu ni ada beberapa perkataan, tapi cikgu ada banyak daun. Daun perkataan susun kat sini. Cikgu nak wakil dari kumpulan kamu, tampil ke depan, ambil 2 perkataan dan cantumkan dahan pokok ke depan. Boleh? Boleh! Dekat daun ni adalah contoh kata nama unconcrete. Dan awak cantum dekat dahan pokok cikgu yang cantik ni. Cantik tak? Cantik! Okey, dan cikgu nak wakil daripada setiap kumpulan secara sukarela untuk mengambil daun perkataan ini dan tampak ke depan. Siapa dulu? Cikgu nak pilih Adik dah dulu. Adik. Irfan dah dulu. Irfan cakap seluar dan cawan. Yang ini sila bagi tepukan pada Irfan. Ini sebabkan Irfan secara sukarela mewakili kumpulan dia. Cikgu ada bagi satu hadiah untuk Irfan kerana berani mencuba. Sama-sama. Dan kumpulan yang terakhir, sila datang ke depan. Surah, pilih perkataan awak dan sampai ke depan. Okey, surah dapat biskut dan bola. Tepukan untuk surah. Ini keputusan dia. Juga ada satu hadiah untuk surah. Mencuba. Dan seterusnya, cikgu ada satu lagi aktiviti untuk awak semua. Kertas pinggan ni dengan cikgu. Kertas pinggan, gunting dan juga marker pen. Awak boleh duduk dalam kumpulan awak. Sebelum tu, dengar arahan cikgu dulu. Dengar arahan cikgu ya. Cikgu ada bagi satu pinggan kertas. Betul? Betul. Marker pen dan juga satu gunting. Betul? Sekarang, cikgu nak dalam kumpulan awak ni, awak tuliskan, senaraikan 5 contoh lain. 5 contoh lain kata nama unconcrete. Boleh? Boleh!
seorang wakil daripada kumpulan kamu untuk bentang. Untuk bentang hasil kerja semua, boleh? Boleh! Cikgu nak awak bangun kat tempat awak tu je. Untuk awak bentang hasil kerja awak, boleh? Boleh! Kumpulan mana dulu? Usanglah kumpulan Rama-Rama Hijau. Okey, usang. Tengok awak-awak. Menghadap sana. Buat sikit, biar semua dengar jawapan awak. Kata nama Abang Rin. Yang pertama baju, yang kedua beg, yang ketiga buku, yang keempat tulis, yang kelima pensel. Okey, bagus. Bagi tepukan. Terusnya kumpulan mana? Okey, kita tengok kumpulan Rama-Rama Biru lah. Arif, sila bentang hasil kerja awak. Buat sikit. Kawan-kawan nak dengar. Kata nama Abang Rin. Yang pertama bagus, yang kedua gunting, yang ketiga pen, yang keempat papan putih, yang kelima penulis. Okey, bagus. Betul. Betul. Okey. Seterusnya kumpulan mana? Okey, kumpulan Rama-Rama Hitam pula. Okey, kuat sikit ya. Kata nama Abang Rin. Yang pertama gunting, yang kedua pen, yang ketiga beg, yang keempat kursi, yang kelima bakul. Okey, bagus. Tepukan kumpulan awak. Dan cikgu nak kumpulan yang terakhir. Boleh buka, bangun. Buka, buka sikit ya. Tengok orang lain, tengok. Yang pertama baju, yang kedua seluar, yang ketiga gunting, yang keempat kursi, yang kelima meja. Okey, bagus. Tepukan. Aktiviti ni, dengar aktiviti ni, cikgu nak awak susun perkataan untuk jadi ayat. Boleh? Boleh tengok kat depan ni cikgu tunjuk. Bagusnya. Cikgu nak kumpulan Rama-Rama Hijau dulu lah. Kumpulan Alif. Alif nak cuba? Okey, Alif ni. Semak ya, kita tengok betul ke tidak. Betul. Beri tepukan. Dan cikgu nak awak baca
menggunakan pensel warna ni, saya guna awak gariskan atau bulatkan dalam teks ni contoh kata nama konkret. Apa? Kata nama konkret. Okey, saya guna masing-masing cari dengan menggunakan pensel warna. Okey, boleh mula sekarang. Mana dah ada? Murid-murid dah siap? Semua dah siap? Okey, bagus. Kalau dah siap, cuba angkat tengok masing-masing. Okey, bagus. Macam-macam color yang awak gariskan. Okey, jatuh balik. Jatuh. Sekarang cikgu nak pilih untuk membacakan jawapan yang awak jumpa dalam teks ni. Siapa yang nak cuba? Cikgu nak Azizi lah baca. Okey, Azizi baca. Kawan-kawan awak nak dengar jawapan awak. Kasut sekolah, kampung, kolam, ikan. Okey, Azizi cakap ada 6. Dia dapat 6. Terima kasih. Bagus, tepuk tangan untuk Azizi. Irfan boleh? Okey, Irfan bantu buat sikit jawapan awak. Kasut sekolah, Okey, kat sekolah. kolam, ikan. Okey, bagus. Tepukan untuk Irfan. Dan seterusnya cikgu nak tanya awak. Apakah pembelajaran kita pada hari ini? Boleh beritahu cikgu? Kata nama konkret. Apa? Sekali lagi? Okey, kata nama konkret. Tadi cikgu dah buat aktiviti pohon kata, buat ayat, namakan bahan-bahan untuk awak semua. Hari ini aktiviti adalah untuk kata nama konkret. Dan cikgu harap awak semua jika jumpa awak baca teks, ketikan, awak baca buku, awak baca surat khabar, awak baca karangan, bila awak jumpa kata nama konkret, awak dah kenal. Ini kata nama konkret yang cikgu ajar. Boleh? Boleh. Sekian, ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih murid-murid. Terima kasih, cikgu. Okey, bukan diri semua. Pagi ini kita telah selesai satu pembelajaran dalam kelas hari ini, di mana kita ada hari ini subjek bahasa Melayu yang kita bertajuk kata nama konkret, di mana kita ada beberapa elemen yang kita terapkan. Salah satunya iaitu objektif lah. Objektif yang mana kita ingin mencapai murid dapat menyatakan 5 contoh kata nama konkret. Di samping murid juga dapat menamakan bahan-bahan contoh kata nama konkret, dan yang terakhirnya murid dapat membina ayat yang dramatis berdasarkan contoh kata nama konkret tersebut. Selamat Yahya, terima kasih kepada Cikgu Farhan kerana telah mengajar saya dalam kata nama konkret dan mengajar saya dengan seronok bersama kawan-kawan. Seterusnya pemilihan Cikgu Farhan sebagai tenaga pengajar kelas abad 21 darjah 4. Bagi saya beliau seorang guru yang dedikasi. Beliau seorang guru yang rajin serta mempunyai daya kreatif yang tinggi. Memilih sekolah ini, Sekolah Kebangsaan Kuala Bugis, atas kapasiti mempunyai murid orang asli dan
hari ini murid-murid didedahkan dengan PDPC menggunakan CDMBM ini yang lebih kepada penerapan konsep PDK pendidikan pembelajaran abad 21.